Takkan hilang enjin pembakaran dalaman di dunia. Itulah kata Hang Toyota. Jadi, pada Japan Mobility Show yang baru-baru ini, kami diperlihatkan dua enjin baru yang sedang dibangunkan oleh Toyota, iaitu enjin blacktop dan enjin redtop. Enjin blacktop ini sesaran dia 1.5 liter, 4 silinder sebaris, kuasa 95 HP dan 120 Nm, dan kuasa hybrid keseluruhan lebih 136 HP. Apa kelebihan dia? Saiz yang kompak, lebih jimat bahan api dan pengendalian lebih baik disebabkan titik graviti yang rendah, dan ia akan menjadi nadi utama bagi kebanyakan model-model Toyota akan datang dan boleh disesuaikan dengan bermacam jenis bahan api mengikut pasaran yang berbeza. Enjin redtop ni pula bersesaran 2.0 liter dan direka untuk model-model berprestasi tinggi. Kuasa dianggarkan lebih 400 HP dan 500 Nm dan boleh disesuaikan mengikut apa jua layout enjin kenderaan GR, sama ada menegak ataupun melintang. Dan dalam sesi yang kami hadir baru-baru ini, Presiden Powertrain Company Toyota Takashi Uehara memberikan bayangan selain daripada enjin 4 silinder sebaris ini, Toyota mungkin akan hadir dengan enjin 6 ataupun 8 silinder. Pada bulan Disember ini, Toyota akan melancarkan sebuah model berlencana GR yang hadir dengan enjin bentangan V8. Jadi, ini merupakan satu berita yang cukup baik untuk geng petrolhead di luar sana. Banzai!